Okay, apa? Okay guys, sempena bulan Ramadan yang istimewa ni, Bella akan berkolaborasi bersama dengan Anchor Malaysia dan akan jual cookies yang Bella buat sendiri. As you guys can see, kita ada semperit, ada tak denas dan Melanda. Akan jual di TikTok dan segala hasil jualan akan diserahkan kepada badan kebajikan yang kita akan pilih. Yolah, kata dia orang apa pun Bella. Yang pentingnya apa yang dia buat, orang lain rasanya tak mampu nak buat apa itu. Maklumlah, semua hasil jualan cookiesnya tu dia nak dermakan kepada rumah kebajikan, rumah anak yatim. Dan hasilnya, marilah kita tengok. Yolah, apa pun kata ada orang. Kalau kata ada orang derma nunjuk-nunjuk pun, apa yang dia buat, kalau teman pun teman tak mampu nak buat. 13,000 habis dibagi kepada rumah anak yatim tu. Apa yang teman boleh katakan, inilah merupakan satu tingkah laku untuk membantu orang tanpa mengharap balasan. Maksudnya nak menunjukkan empati dalam diri itu cukup tinggi. Bila ada empati yang cukup tinggi, maka kita terdoronglah untuk buat perkara-perkara kebajikan seperti ini. Tak berkira, yang penting nak buat kebaikan dan juga kebajikan. Bukan rojanya nak membantai orang. Kadang-kadang kita lupa Tuhan suruh kita buat benda yang baik, tetapi kita ni lebih terdorong kepada hasutan setan.